Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Pertama sekali, sesamalah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Dapat lagi solat maghrib secara berjemaah, dapat lagi bersama dalam majlis ilmu, dapat lagi kita kata meneruskan kehidupan untuk apa? Kehidupan kita untuk apa benar? Allah sebut dah dalam Quran, "Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan manusia dan jin ni kecuali untuk apa? Untuk beribadat kepada aku. Jadi kita hidup atas dunia ni, tujuan kita adalah beribadat. Kita ada ibadat khusus yang mana Allah telah tetapkan syariat kita, suruh semaya, suruh bayar zakat, suruh puasa, suruh haji dan sebagainya. Dan ada juga ibadat-ibadat umum yang mana kita tidur ke, kita basuh baju ke, kita tolong orang ke. Jadi semua tu akan jadi ibadat. Dengan syarat lah. Syarat dia apa? Syarat kita kena buat kerana Allah Ta'ala lah. Kalau buat kerana orang, kerana nak orang puji dan sebagainya, tak ada gapo lah. Jadi alhamdulillah dapat lagi bersama pada malam ini. Dan insya-Allah malam ini kita nak belajar ngira lah. Nak tanya, ramai-ramai ni boleh ngira ke? Ya ke? Takut tinggal dah. Kita ngaji ni bukan benda payah dah. Bukan benda payah. Cumanya apabila tak praktik, tinggal, maka dia jadi payah. Tapi tak apalah, slow-slow untuk ingat balik apa kita ngaji ni. Sebab dia pecahan ni, kalau faraid ni dia lebih kepada pecahan. Dari pecahan ni dia kita ngaji masa tingkatan pula. Masa darjah 3, darjah 2. Kalau ingatlah. Jadi benda ni sepatutnya boleh. Adik-adik kat tingkatan 1 ke peralihan pun sepatutnya boleh lah. Okey. Jadi lah ni cuba tengok. Tahu dah duduk mana ni buku ni? Muka surat 134. Matlab Badrain. Okey, bab faraid. Muka surat 134. Dan nampak tak dia ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 daripada atas. Dia bermula, nampak tak? Bermula usul masalah. Bermula usul masalah itu 7. Iaitu 2, 3. Nampak? Dia ada macam lelaki kerungan tu. Nampak tak? Iaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Jadi hasil masalah ni untuk pengiraan faraid, pecahan yang Allah telah tetapkan tu, kita akan jumpa 7 asal masalah. Apa? Asal masalah tu ana terada. Siapa ingat gapo asal masalah? Tak tahu. Asal masalah ni adalah nombor yang kita kena letak untuk
untuk kita bahagi ke. Nak mudah faham. Nombor hok kita letak di bahagian atas untuk kita bahagikan kepada waris-waris. Jadi kita nak tentu nombor atas tu, dia ada beberapa kaedah. Okey. Nampak ayat maka tepi tu. Maka jika adalah pada masalah itu 2 fardu atau lebih. Maksudnya pecahan hok kita nak kira ni 2 ataupun lebih. Contoh dah. Okey. Kita bila-bila nulis lah. Sebab hok ni nak kena tunjuk. Okey. Bila-bila pergi lah. Okey. Dia kata ke apa? Ayah nak pergi ni. Jika adalah pada masalah itu 2 atau lebih. Jika tamasul 2 makhrajnya apa ni? Dipadakan dengan salah satu daripadanya seperti 2 nisf pada masalah suami dan seorang saudara perempuan, maka masalahnya asal masalahnya adalah 2 lah. Okey. Jadi gini. Ana ringkas lalulah. Nanti kita baca bila-bila. Okey, kaedah dia ada 4. Kaedah dia ada 4. Pertama adalah kalau adik-adik boleh tulis. Okey. Tamasul kaedah. Ni kaedah ni kita kena ngapal. Kalau nak mahir faraid, hak ni siapa mati kena ingat. Dah 4 kaedah ni kena ingat. Tamasul, tadakhul, tawafuq dengan tabayun. Kalau buka buku faraid hok biasa-biasa pun dia kekal ke AJA tu. Kalau tulis kat Melayu pun dia tulis tamasul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Cumanya gapo nama ni? Nak kena tahu gapo dah. Okey. Walaupun penulis ni dia ada terai dah. Tapi kita baca bahan ni. Supaya apa? Supaya boleh seantum boleh nampak dulu. Okey, tamasul ni dia nombor sama, tamasul, misal sama. Maksud dia. Contohnya pecahan 1/2. Kau arah lah mudah. Okey. 1/2 jumpa ada 1/2. Maksudnya ada waris yang dapat 1/2 dan ada waris lain dapat 1/2 juga. Okey. Kenapa tak nombor sama ni? Kenapa tak nombor sama? Okey. Apabila jumpa nombor sama, orang panggil tamasul. Boleh nombor sama. Jadi kaedah dia ke apa? Kaedah dia ambil salah satu. Ambil lah mana-mana sebab sama ke nombor. Boleh? Okey, nombor 2. Tadakhul. Tadakhul ni Rajin belajar ke bahasa Arab. Ustaz ada guna perkataan dakhala. Dakhala ke ni maksud dia? Masuk. Dah. Jadi tadakhul ni nak senang mudah nak ingat dia, nombor kecil boleh masuk dalam nombor besar. Contoh 1/2 berjumpa dengan dia ada soal lagi pecahan 1/4. Okey. Jadi mudah dia nombor kecil boleh nombor besar. Okey, nombor 2 boleh tak masuk nombor 4? Lagu mana nak tahu dia boleh masuk ke tak? Dia ada pintu ke? Tak ada. Okey, lagu mana nak tahu dia boleh masuk ke tak? Okey. Mudah ya nak kenal dia. Nombor hok besar ni bahagi dengan nombor hok kecil. Kalau bahagi tu tubik perpuluhan, maka dia tak boleh masuk. Tapi kalau dia boleh masuk,
Maksudnya kalau dia bahagi tu bit nombor genap. Contohnya 4 bahagi 2. Tu bit berapa? Tu bit 2. Jadi nombor genap. Jadi kita boleh faham lah bahawa nombor tersebut adalah tadakhul. Boleh tulis kat endah terbawah ke atas ke mana-mana. Tadakhul ni nombor kecil boleh masuk dalam nombor besar. Boleh? Okey. Yang ketiga. Yang ketiga dan nombor yang keempat ni. Hak ni ramai orang tukar. Dah. Ramai orang tukar. Hak ni senang lah. Ni nombor sama. Hak ni nombor kecil boleh nombor besar. Tapi tawafuk dengan tabayun ni ramai orang tukar. Okey. Tawafuk ni senang cerita kalau kita terjemuh kat Melayu, wafaq, setuju. Maksudnya dia setuju pada nombor tertentu, maksud nombor simpan. Okey. Tabayun pula dia tak ada nombor simpan, dia boleh dia kena sama-sama dia. Ni nombor sama-sama dia. Okey. Mungkin anda untuk bayar lagi, ana bagi nombor. Ana bagi nombor. Okey. Ana tunjuk 2. Hak ni lah, hak ni untuk nombor 3. Sini untuk nombor 3. Hak ni nombor 4. Dah. Dah hak ni nombor 3 dah. Ni nombor 4. Nak suruh faham dulu. Okey, kat nombor 3 ni. Tawafuk. Tawafuk dia contohnya pecahan jumpa 1/3 dengan 1/4. Okey. Biar nampak dulu. Contoh hak tabayun pula adalah 1/2 jumpa dengan 1/3. Okey. Hak atas dulu. Tawafuk. Pening dah kau? Pening dah? Tak pening. Boleh ikut dah? Slow-slow. Okey. Tawafuk ni tengok 1/3 dengan 1/4. Jadi kita tak tahu kalau kita tengok nombor ni tamasul. Nombor sama tak? Nombor 3 dengan nombor 4 tak sama. Tadakhul. Nombor 3 boleh masuk nombor 4, tak boleh juga. Maka sama ada dia tawafuk atau tabayun. Kita tak tahu mana so. Okey, cara dia adalah kita kena buat sifir. Boleh? Ngapa sifir belakang ke? Okey. Okey, CP3. 3 ne nilai tu 12. Okey. Okey, beres. Sabar. Boleh lagi 15. Okey. CP4. Okey. 15. Okey. Okey. Nampak semangat tu? Okey. Dan ni kita tengok tak nombor CP4, CP3 dan CP4. Mana nombor yang sama? Okey, asal masalah dia sini adalah kita pilih nombor 12. Okey. Cumanya persoalan nak tahu dia ni tawafuk tabayun, kita tanya. Apa ni? 3 kali 4. 12. 3 kali 4 kali 3. Tak boleh. Hak ni contoh kepada tabayun. Tengok ana bertukar. Okey, kita letak nombor 1/3 1/6 tak boleh sebab tak benar dia contoh tadakhul. Kita letak 1/8. Bukan. 1/8 boleh. Contoh 6. Okey, 1/4 dengan 1/6. Okey. Kita buat semula dah. Ni nak ingat balik. Nak ingat balik. Okey, CP4. 4 8 12 16. Cukup pada. Okey. CP6 12 18. Okey, sama macam tadi juga. Kita jumpa nombor sama. Betul tak?
Okey, jumpa nombor sama. Okey, kita bertanya. 12 kali 4 kali berapa boleh 12? Okey. Maka kita tahulah angka sifar sini adalah 3. Maksudnya dia kena kali 3 baru jumpa 12. Okey. Hak bawah pula 2 kali berapa jadi 12? Kali 2. Ni anak maksud ke? Maka dia kena kali nombor lain baru jumpa nombor sini. Hak ni orang panggil tawafuk. Faham tak? Okey, kita tengok nombor tabayun pula. Tabayun. Okey, sifar 2. 2 4 sabar lo. 4 ne 8. Okey, nak sifar 3. Ne. Okey. Semangat pula. Okey. Jadi jumpa nombor berapa ni? Jumpa ne. Okey. Jumpa nombor ne. Jadi kita tanya, ne kali berapa? 2 kali berapa? 2 kali berapa tu bit ne? 3. Okey, 3 kali berapa tu bit ne? Okey, 2. Jadi nampak tak? Nampak tak? Hak ni sebenarnya dia kali satu sama lain. Hak ni orang panggil tabayun. Dia kena kali satu sama lain. Tu asal masalah. Berbeza dengan hak ni. Hak ni dia kena kali nombor lain. Baru jumpa asal masalah. Hak ni orang panggil tawafuk. Hak ni orang panggil tabayun. Boleh? Nak kenal tamasul mudah. Nombor sama. Okey, nak kenal tadakhul mudah. Nombor kecil boleh masuk nombor besar. Jadi kita ambil nombor besar lah sebagai asal masalah. Cumanya tawafuk dengan tabayun ni payah sikit. Sebab macam kita keliru. Jadi mudah je cara dia. Kita buat sifir. Jadi buat sifir cara kita ambil nombor sama je lah. Asal masalah dia. Cumanya mungkin kita kata ni tawafuk ke tabayun. Jadi kita kena buat sifir. Barulah kita boleh kenal dia tawafuk ataupun tabayun. Boleh? Okey. Berdasarkan pohon tiga ni kita baca sebab kalau jelas ni kan insya-Allah lah kitab pun akan mudah faham. Okey. Tengok kitab masing-masing. Tengok kitab masing-masing. Okey, baik. Dia ya, jika tamasul dua makhrajnya dipadakan dengan salah satu daripadanya seperti dua nisf pada masalah suami dan seorang saudara perempuan, maka masalahnya 2. Okey. Jadi masalah jawi sini adalah suami dan seorang saudara perempuan. Okey. Suami, zauj dan seorang saudara perempuan, ukhuwah syakik. Okey. Zauj akan dapat 1/. Satu per berapa? Tak ada anak. Anak ada dia sebelum ni 1/2. 1/4 tu kalau dia ada anak. Okey. Ukhuwah syakik, saudara perempuan. Habis-habis boleh berapa? Saudara perempuan. 1/2. Sorang kan ni? Okey. Jumpa. Tengok. Dia nombor atas, nombor pecahan yang ada ni sama. Orang panggil apa ni? Tamasul. Jadi asal masalah dia kita kena letak atas ni 2. Okey. Nak mudah kena ada petok sebenarnya. Okey. Gitu. Ada petok. Okey. Jadi lah ni 1/2 daripada 2. Berapa? 1/2 daripada 2. 1. 1/2 daripada 2. 1. Jadi mudah tak? Sama je lah jalan tijah dia. 1/2 sorang. Boleh? Tapi kalau kata ada pecahan lagi, tu kena kira pula lah. Cuma nak ayatnya, nak tentu sini, kita tengok sini dengan sini. Lah ni masalah dia adalah tamasul. Nombor sama. Okey. Kita baca lagi. Dan jika tadakhul dipadakan dengan yang banyaknya seperti sudus dan sulus pada masalah ibu
dan 2 saudara seibu dan seorang saudara laki-laki seibu sebapa atau sebapa. Maka masalahnya 6. Okey, dia kata ibu. Dua saudara seibu. Kita tulis dulu. Ibu dan dua saudara seibu. Okey, kita tabuh dulu. Okey. Okey, dia tinggalkan ibu kan? Ibu, lepas tu dia tinggal siapa lagi? Saat ni saudara 2 orang saudara seibu kan? Akhawan di Okey, lepas tu dia tinggal siapa lagi? Seorang saudara laki-laki seibu sebapa. Mudahnya kita buat akh syakik lah. Akh syakik. Okey, beres. Ibu dapat berapa ibu? Kita ingat abang-abang ngaji. Okey, disebabkan dia ada adik-beradik ramai, maka ibu akan dapat 1/6. Okey. Adik-beradik si ibu ni ramai. Jadi dia akan dapat 1/3. Okey. Akh syakik. Akh syakik boleh ke apa? Asabah. Okey. Lah ni kita ada 2 pecahan. Iaitu 1/3 dengan 1/6. 3 jumpa dengan 6. Okey. Dalam keempat-empat ni, khoya mana? Dalam keempat-empat ni, dia hak mana? Tadakhul. Sebab apa? Sebab nombor 3 boleh masuk nombor 6. Okey. Jadi asal masalah dia, kita ambil nombor besar. Letak sini. Okey. 1/6 daripada 6. Boleh apa? 1/6 daripada 6. 2. 1 lah. Okey. 1/3 daripada 6. 2 dah. Okey. 2. Okey. 1 tambah 2, 3. 3 tolak 6. 3. Jadi ibu akan dapat 1/6. Adik-beradik si ibu. Si ibu ni akan dapat 2/6. Lepas tu dia bagilah 2 orang tu. Lepas tu ni akan dapat 3/6. Jadi cara dia tentu adalah tengok nombor sini dengan sini. Jadi dia sini adalah tadakhul. Sebab nombor kecil boleh masuk dengan nombor besar. Okey, beres. Okey. Dan seterusnya, dan jika tawafuk. Tawafuk ke mana ni? Kita ngaji sana ni. Dia kena kali dengan nombor lain. Nombor simpan orang panggil. Okey. Dia katakan tawafuk keduanya dipadakan apa ni? Keduanya dikekalkan wafq salah satu daripadanya pada yang satunya seperti sudus, sumun pada masalah ibu dan isteri dan anak laki-laki, maka masalahnya 24. Contoh dalam ni tawafuk kan? Tawafuk kita beri masalah ibu, isteri, anak laki-laki. Ibu, isteri, anak laki-laki. Okey, baiklah. Kita tukar sini. Okey. Ibu, zauj, zaujah lah. Atau ibn. Okey. Boleh apa? 1/6. Bagus. Sebab apa? Sebab ada anak ni. Okey, zaujah, isteri. 1. Tak bunyi pun. Salah. Tak bunyi 1/8 dah sebab dia ada anak. Arwah ada anak. Okey, ibn. Asabah dah. Okey. Lah ni kita ada 2 pecahan. Nombor 6 dengan nombor 8.
Nombor 6 dengan nombor 8. Itulah ke mana kita nak letak asal masalah sini ni. Kita letak ke mana? Buat sifir dah. Mudah lalu buat sifir. Okey. 6, 12, 18, 24. Okey. Boleh lagi dah sambung. Okey, nombor 8, 16, 24. Okey, dah jumpa dah nombor 24. Jumpa dah nombor 24. Jadi kita pun letaklah lalu nombor 24 sini. Okey, beres. Okey. 1/9 daripada 24. Berapa? 4. Dah, 4. Okey. 1/8 daripada 24. 3. Okey. 3 tambah 4, 7. 7 tolak 24. 17. Dah. Jadi ibu akan dapat 4/24. Zaujah, isteri akan dapat 3/24. Orang ni akan dapat 17/24. Okey, beres. Boleh bagi ya, saka. Okey, selesai. Seterusnya, tabayun pula. Tabayun pula. Tabayun, ingat tabayun. Gapa gana tabayun? Cih dia. Dia kali sama sendiri. Pecahan tu, nombor atas dengan nombor hak ni dia kali sama sendiri. Hak ni dia kali dengan nombor sifar baru tu ambil asal masalah. Okey. Cumanya nak letak asal masalah tu kita buat sifir dua-dua. Cuma nak tahu dia ni tabayun ke tawafuk ya benarnya. Okey, beres. Dan jika tabayun keduanya dipukalkan salah satu daripadanya pada yang satunya, seperti sulus dan rubuk, pada masalah ibu dan isteri dan saudara laki-laki, si ibu sebapa atau sebapa, maka masalahnya 12. Walaupun kalau si antum baca dia punya ibarat tu susah sikit nak faham, tapi mudah je benarnya. Mudah je. Nombor tu kita kali sama sendiri. Dan senang cerita buat nombor lah. Buat nombor. Buat sifir. Okey. Lah ni masalah yang dia tinggal adalah ibu, isteri dan saudara laki-laki si ibu sebapa. Ibu, isteri. Okey, lah ni ibu, isteri. Kita letak okey. Ini sama lah. Sekejap. Apalah kita tak ada daripada awal. Okey. Dia kata ibu, isteri dan saudara laki-laki kan. Betul tak? Syakik. Syakik. Okey. Ibu akan dapat berapa? 1/6. Sebab sekejap. Dia kata ada berapa orang adik-beradik ni? Tidak. Dia akan berubah tu 1/3 ataupun 1/. Dia kata ibu ni. Ibu. Seorang saudara lelaki. Okey, sorry aja, betul lah. Okey, sebab kalau kata adik-beradik ramai, ibu akan jadi boleh 1/6. Dan ni adik-beradik sorry aja. Jadi dia akan dapat 1/3. Okey, zaujah dia dapat berapa? 1/. Tak ingat lah tu. 1/4 sebab arwah tak ada anak. Okey. Adik-beradik seibu sebapa akan dapat sabah. Okey. Lah ni kita ada nombor 4 dengan nombor 3. Jadi kita pun tengok. Tamas tu tak? Tak ada. Sebab apa tak sama? Tadakhul. Nombor 3 boleh masuk nombor 4 ke? Tak boleh juga. Jadi kita pun sama ada tawafuk ataupun tabayung. Nak mudah tak usah mikir panjang, buat sifir lalu. Buat sifir. 3, 6, 9, 12. Okey, beres. Nak sifir 4, 8, 12. Cukup. Jumpa dah nombor 12. Jumpa dah nombor 12. Maka kita ambil nombor 12 ni letak atas ni. Letak 12 atas ni. Okey, 1/3 daripada 12. 4. Okey.
1/4 daripada 12. 3. Okey. 3 tambah 4, 7. 7 tolak 12, 5. Okey, jadi boleh bagilah. Ibu akan dapat 3/12. Isteri akan dapat 3/12. Ni 4/12. Ni 3/12. Ni akan dapat, adik-beradik akan dapat 5/12. Boleh bagi lah. Nak tanya payah tak? Kira. Senang je. Dah. Senang je benarnya. Ingat balik ke apa kita ngaji. Senang je. Tapi kalau suruh buat, boleh buat tak? InsyaAllah dah. Okey. Jadi jelas lah. Jadi hok malam ni dulu. Hok malam ni kita ngaji ada 4 jenis asal masalah. Cara nak menentukan asal masalah kita ada 4. Tamasul, tadakhul, tawafuq dengan tabayun. Okey, tamasul ke apa dah? Nombor sama. Jadi nak ambil hang mana? Ambil mana kaedah dia? Asal masalah nak ambil mana? Ambil salah satu lah sebab sama. Okey, beres. Tadakhul. Nombor kecil boleh masuk nombor besar. Jadi kaedah dia nak ambil mana? Ambil besar. Okey. Tawafuq dengan tabayun, kaedah dia lagu mana? Buat sipir. Boleh? Buat sipir. Jadi buat sipir, kaedah kita akan ambil nombor hok sama lah. Daripada sipir tu. Tapi dia ada beza lah. Sama ada dia tawafuq atau tabayun. Tapi kita tetap akan ambil nombor hok, nombor sama. Pecahan tu kita letak atas tu. Boleh? Okey. Dan kita pergi seterusnya. Walaupun tak apalah dah setakat mana dah. Okey. Dan masalah tiap-tiap fardu yang padanya 2 nisf seperti suami dan seorang saudara perempuan sebapa. Okey. Jadi nak ayat ke apa sini? Ayat 2 nisf. Okey, kalau kata kita tengok kepada masalah dia bui itu adalah suami, arwah meninggalkan seorang suami dan meninggalkan seorang saudara perempuan sebapa. Okey, suami akan dapat 1 berapa? Tak ada anak ni. Tak ada anak. 1/2. Okey. Dan saudara perempuan sebapa. Dia sorang. Tak ada apa asabah. Dia akan dapat berapa? Abel-abel. Dia akan dapat berapa? Dia sorang lepas tu dia tak ada apa asabah dia. 1/2 dah. Okey, jadi suami bayar tak? Suami 1/2. Adik-beradik perempuan sebapa 1/2. Okey, asal masalah nak tahu apa atas ni? Tamasul. Nak tahu apa atas ni? 2. Okey, 1/2 daripada 2. 1. Okey, hok bawah 1/2 daripada 2. 1. Beres selesai lah. Jadi ni kita boleh letak mula 1/2, 1/2. Boleh bagi. Separuh sorang. Beres. Atau nisf dan barang yang tinggal seperti suami dan saudara laki-laki sebapa dinamakan masalah 2. Jadi lah ni kita nak letak asal masalah tadi. Okey. Ada arwah ni meninggalkan suami dan saudara laki sebapa. Okey, lah ni kita ada kes di mana ada sepecahan aja. Ni mudah lagi. Pasal ni ada 2 pecahan kan? Lah ni ada sepecahan sahaja. Okey. Zauj, arwah meninggalkan zauj. Sorry lagi. Li'ab. Li'ab. Okey. Zauj. Apa? 1/2. Okey. Li'ab. Asabah. Okey. Lah ni kita tengok. Dia ada sepecahan je. Ada sepecahan je. Lagu mana? Ada sepecahan je. Lagu mana nak buat? Kalau ada sepecahan je. Saat ni kita jumpa nombor sama. Tak masuk 2-2 gitu. Lagu mana?
Tak ada bahagi ke apa. Ambil je nombor ni. Letak atas. 2. 1/2 daripada 2. So. Jadi so tolak 2. So. Beres. Biasa lah. Tak payah pun. Okey. Beres. Seterusnya. Atau padanya 2 sulus. Dan apa tu? 1 sulus. 1/3 lah. Okey. Seperti 2 saudara perempuan sebapa dan 2 saudara perempuan seibu. Okey. Di masalah di mana arwah ni meninggalkan saudara perempuan sebapa. Dan 2 saudara perempuan seibu. Okey. Okey, kita sapu dulu. Okey. Dia kata 2 orang ukhtan li'ab kan. Lepas tu ukhtan li'um. Oh payah tak ingat lah Ana. Perempuan sebapa 2. 2 perempuan sebapa dan 2 perempuan seibu. Okey. Ukhtan li'ab dengan ukhtan li'um. Okey. Lah ni ada 2 orang adik-beradik perempuan sebapa dan 2 orang adik-beradik perempuan seibu. Okey. Hak ni dia akan dapat apa? Kalau adik-beradik perempuan dia tak ada pengasabah dia. Atau dia ramah. Habis-habis boleh apa? 2/3 dah. 2/3. Okey. Ukhtan li'um 1/3. Sebab apa? Sebab dia ramah. Kalau dia sorang, dia akan dapat 1/4. Okey, lah ni ada 2. Tak nampak tak? Ada 2. Okey, 2 lah. 2 pecahan lah. Okey. 3 dengan 3. Dia nama ke apa? Tamasul. Lepas tu nak letak ke apa atas ni? Okey, letak 3. Okey. 2/3 daripada 3. 2. 1/3 daripada 3. Kan? So, okey, beres. Jadi sama je lah. Okey, sama je lah. 2/3, 1/3. Cumanya kita tak belajar lagi tasih ni. Sebab lah ni, kita tengok deh. 2/3 ni untuk 2 orang. Betul tak? 1/3 ni untuk 2 orang. Tapi lagu mana kita nak pecah? Ni orang panggil tasih. Cumanya tasih tu kita buat lagi lah. Kita okey. Kita akan tengok pula. Okey. Okey, 2. Okey. Jadi cukup ambil nombor ni kali 2 sini. Jadi tu bit ni lah. Jadi kita pun ni pun kali 2 juga. Ni kali 2. Jadi ni jadi 4. Ni kali 2 jadi 2. Okey. Jadi ni boleh 2 boleh bagi 2 orang deh. Jadi 1/4 seorang. Ni 2/4 seorang. Mudah ya. Cumanya orang panggil tasih. Nanti pahami tak apa. Cuma nak kata lagu mana nak netu tu nombor tu. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Atau 2 sulus. 2/3 lah. Dan barang yang tinggal seperti 2 anak perempuan. Dan seorang saudara laki-laki sebapa. Okey. Lah ni arwah meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang lelaki, saudara lelaki sebapa. Okey, lah. Pening ke? Tak pening ke? Ni ingat ni. Awak balik buah balik ni, ingat hak ni. Hak lain-lain tu apa? Main dengan masa, insya-Allah mudah ingat. Okey. Dia kata dia meninggalkan 2 anak perempuan dia.
Okey, 2 anak perempuan. Apa? 2 anak perempuan. Bintan. Okey, Bintan. Lepas tu, sore kau. Seorang saudara lelaki sebapa. Liab. Okey. Urutan nak dapat berapa? Siapa boleh hayat? 2/3. Okey. Hal ni sabar. Okey, ada satu pecahan aja. Jadi, gana sini. 3. Okey. 2/3 daripada 3, 2. Okey. 2 tolak 3, okey, beres. Jadi saudara laki-laki sebapa kita dapat 1/3, ni 2/3. Jadi lah ni ada 2 orang. Lagu mana nak bahagi, orang panggil tasbih. Ni 2 kepala naik atas. Kali 2 juga. Jadi kali 2, mudahlah. Jadi sini kali 2. Jadi 4. Sini asal masalah jadi 3 kan. Sekejap. 3 kali 2 kak. Ni jugalah. Okey, baik. Jadi hak ni kali 2, 4. Hak ni 2. Okey, 2 lah. Okey. 2. Jadi hak ni 4. Boleh bagi 2 orang tak? Saat ni boleh dah bagi benarnya 2/3 ni boleh bagi 2 orang. Dah sebab 2 bahagian ni boleh bagi dah. Boleh dah. Tadi 1/3 seorang lah. Sebab ada 2 ni boleh bagi 2 dah. Tak perlu besar lah. Okey, baik. Beres. Sampai sini boleh faham? InsyaAllah lah. Jadi anak rasa tak boleh banyak-banyak buat ngira ni. Dia kena sikit-sikit. Dan insyaAllah kita akan cuba sambung pula pada kuliah akan datang insyaAllah ta'ala. Adakah program nak tanya? Sebelum kita tutup? Ada dah. Okey, tak apa. Seantum kalau menanamkan minat untuk mendalami faraid, molek benar. Nak tanya ke apa? Tak ada? Apa ni ya? Dah, nak tanya apa ni? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minat tahirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lain kali pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.